Dia tak ingat benda tu benda tak benar. Benda yang banyaklah kantoi berbohong dengan kita setiap hari. Hari ni, kita nak cerita, nak kenal orang yang membohong macam mana. Orang yang membohong ni, dia tidak semestinya jauh-jauh daripada kita. Kadang-kadang orang sekitar kita je. Pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita. Yang ni je yang pun banyaklah kantoi berbohong dengan kita setiap hari kan. Nak kenal orang berbohong ni mudah ya. Contohnya begini. Katakanlah dia beli satu-satu barang ni. Okey, contohlah ni. Dia beli bantal ni. Dia beli bantal ni harga RM300. Harga RM300 dia beli bantal ni. Sampai bila-bila pun kita tanya dia, siapa tanya dia, jawapan dia adalah 300. Kerana benda itu benar, dia beli 300. Tetapi, kalau orang yang berbohong, katakanlah dia beli bantal ni RM300, tapi dia nak tunjuk dia beli ni barang ni mahal, dia cerita dekat orang ni 500. Okey, 500 kan dia cerita. Lepas tu dia jumpa orang ni, dia cerita pula 600. Dia jumpa orang ni, dia cerita pula 700. Kenapa? Kerana dia tak ingat benda tu benda tak benar. Benda yang bohong, dia tak boleh ingat dalam kepala dia. Yang sebenarnya macam mana? Akhirnya dia kantoi. Tanya 2 tahun lagi, dah jadi 1000 pula. Begitulah. Tapi kalau orang yang cakap benar, hari ni dia cakap benda benar, esok benar, lusa benar, tulak benar, minggu depan benar, bulan depan benar, tahun depan benar, 10 tahun lagi pun tetap benar. Jadi itulah kalau nak kenal orang yang membohong dengan orang yang benar. Cakap sentiasa tidak tepat.